Assalamualaikum kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua sihat ke? Sihat. Iman nak makan? Dah Ustaz. Semua nampak macam bertenaga? Ya, Ustaz. Alhamdulillah, sikit baik. So, sebelum tu Ustaz nak tanya ke Harian, semua hadir ke? Alhamdulillah. Semua hadir. Alhamdulillah. Semua hadir. Okey. So, semua dah bersedia ke untuk kita belajar hari ini? Ya, Ustaz. Kamu semua duduk tegak-tegak. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Okey. Okey, Iman baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala inna taqawwajil alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang sejuk ibu mandang. Baik, alhamdulillah. Okey, belajar sekalian. Kamu semua tahu tak apa yang kita nak belajar hari ni? Tak tahu, Ustaz. Masya-Allah. Tak apa, jom kita tengok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Tengok kat depan ni satu video, kamu rasa apa yang kita nak belajar hari ni? Surah Fatihah. Surah Fatihah. Surah Al-Fatihah. Lagi yang lain? Saya tahu Ustaz. Ya? Kita nak belajar qiraat ke Ustaz? Belajar qiraat, masya-Allah, betul. Pandai. Ni maksudnya kamu dah betul-betul belajar dulu sebelum masuk kelas. Bagus. Macam ni lah kita kena contohi. Iman lepas ni ikut kawan. Okey, baik. So, hari ni kita akan belajar Surah Al-Fat di sisi wash dengan qalun. Okey, jadi disebabkan kamu semua sudah mempunyai pengetahuan asas dalam ilmu qiraat ataupun usul qiraat. Jadi hari ini kita akan recap balik, tapi bukan ke semua usul. Kita akan recap usul yang terdapat dalam surah Al-Fat sahaja. Okey, jadi kita akan tengok usul yang pertama. Okey, jadi usul qiraat yang pertama dalam surah Al-Fat adalah bacaan mat. Okay. Menurut riwayat qalun, mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil dibaca secara dua wajah. Iaitu qasar dan tawassul. Qasar ni dua harakat lah. Kalau tawassul ni empat harakat. Okey. Untuk mat badal dibaca secara qasar sahaja, iaitu dua harakat. Okey. Untuk riwayat waris pula, mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil akan dibaca secara isbah, iaitu berapa harakat? 6. Okey, untuk mat badal pula dibaca secara berapa wajah? Siapa tahu? Dua. Macam tiga. Dua, Ustaz. Saya tiga. Ada yang kata dua, ada yang kata tiga. Berapa ni? Tiga. Saya seorang ni. Tiga. Okey, berapa Iman? Tiga, Ustaz. Okey, betul. Pandai Iman. Kalau menurut orang mak badan dia apa dia punya istilah tu dipanggil sebagai tasnisul badan. Maksudnya ada tiga wajah bacaan untuk mak badan lah. Iaitu 2, 4 dan 6 harakat. Jadi jelas? Jelas. Okay, untuk usul yang seterusnya ialah bacaan mim jamak. Okey. Menurut riwayat qalun baca secara dua wajah kalau mim jamak ni. Iaitu yang first ialah silah mim jamak, iaitu bacaan sambung. Manakala wajah yang kedua ialah iskan. Okey, pandai. Okey, untuk riwayat warsh pula, warsh ni akan membaca secara iskan, akan tetapi dia ada syarat. Sekiranya mim jamak itu selepasnya terdapat huruf hamzah, dia akan dibaca secara silah. Itu saja syaratnya. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Okey, boleh ya. Cuba tanya. Apa contoh silah mim jamak Ustaz? Silah mim jamak. Okey, silah mim jamak ni contoh macam dalam video tadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Macam tu. Itu wajah. Itulah wajah silah sambung. Kalau wajah iskan, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini syarat kita biasa baca. Jadi usul yang seterusnya iaitu
bacaan tahqiq dan naqal. Okey, untuk riwayat Qalun tidak membaca secara naqal tetapi membaca secara tahqiq, iaitu bacaan biasa. Okey. Untuk riwayat Warsh pula, Warsh akan membaca dengan naqal sekiranya huruf sukun bertemu dengan huruf hamzah. Okey, contoh macam kat sini. Min alfi. Min alfi ni adalah bacaan tahqiq, bacaan biasa. Macam kita biasa baca. Okey, tetapi kalau Warsh tengok huruf sukun. Nun yang berbaris sukun, selepas ni terdapat huruf hamzah. Okey, jadi kat sini akan berlakunya naqal kalau Warsh. Jadi bacaan yang daripada min alfi menjadi min alfishah. Jadi jelas. Dia pindah baris tak? Betul, dia pindah baris. Nampak ni. Nun sukun, selepas ni ada huruf hamzah. Baris hamzah ni dipindahkan kepada huruf sebelumnya. Kemudian huruf hamzah tu dihazafkan. Jadi kat sini dia maksudnya naqal tu. Jadi kamu semua faham? Faham. Seterusnya saya serahkan kepada ustaz saya. Baiklah, murid-murid. Semua masih semangat kan? Seterusnya kita akan masuk kepada usul qiraat yang seterusnya, iaitu bacaan ra'. Baiklah, untuk riwayat Warsh, ra' dibaca secara tarkib. Fikri, apa maksud tarkib? Nipis kan? Ya Allah, pandai Fikri, betul. Tarkib adalah nipis. Jadi Warsh baca ra' secara nipis. Contohnya adalah akhiratu, tetapi Warsh baca secara akhiratu. Okey, untuk riwayat Qalun, ra' dibaca secara tafkhim. Tafkhim ni adalah tebal, lawan nipis adalah tebal. Jadi contohnya adalah akhiratu. Macam biasa. Betul. Okey, untuk seterusnya bacaan lam. Untuk riwayat Warsh membaca secara taghliz lam. Zafri. Taghliz lam tu apa? Tak tahu Ustaz. Allah. Okey, tak apa. Itulah maknanya belajar. Kan? Okey, sebab tu kita recap hari ni. Taghliz lam itu adalah membaca lam secara tebal. Contohnya saya Warsh baca macam tu tau. Okey, untuk riwayat Qalun membaca secara tartib lam. Maksudnya dibaca secara biasa. Saya Okey, untuk usul seterusnya bacaan fathah dan taklid. Untuk riwayat Warsh membaca dua wajah ketika kalimah yang mempunyai ya zawatil. Ya, zawatil tu apa Ustaz? Bagus ada Mas. Ya zawatil itu adalah ya yang tidak berbaris, yang biasanya ada alif maksurah atas dia. Okey. Dan alif saghirah. Sebagai contoh, dalam surah Duha, Imam Warsh membaca secara wadduha. Wadduha. Okey, untuk Imam Qalun pula, Qalun membaca secara fathah saja. Maksudnya membaca secara biasa, wadduha. Okey. Baiklah, itu sahaja usul qiraat yang kita recap pada hari ini. Seterusnya kita akan main game. Baiklah semua anak-anak murid, kita akan teruskan pembelajaran kita hari ini dengan permainan Kahoot. Kita recap apa yang kita belajar tadi. Jadi kita dah masuk semua? Dah. Kita mulakan Kahoot kita. Bismillah. Baiklah, soalan pertama ialah quiz. Tajuk ni adalah bacaan Imam Nafi'. Baiklah, soalan pertama berbunyi, siapakah perawi di bawah Imam Nafi'? Adakah Imam Hisham, Imam Zakwan, Imam Warsh dan Syu'bah? Kamu pilih jawapan yang kita dah pelajari dah. Ustaz Imam tak tadi dah kelas. Okey, jawapan Imam Warsh. Dan satu lagi Imam apa? Betul. Di bawah Imam Nafi'. Baiklah, soalan seterusnya. Atas. Baik, kita tengok siapa yang mendahului. Okey, Imam. Imam dia. Maksudnya Imam ni dah tangkas dan laju dan betul yang untuk soalan. Saya tengok sabar lagi. Okey, soalan kedua tentang betul dan salah. Soalannya, adakah Imam Qalun ada perintah pada bacaan pada mim jamak? Tadi Ustaz terangkan dah tentang mim jamak. Jadi jawab betul lah. Jawab Ustaz. Jawab dah. Okey, jawapannya betul. Imam Qalun ada perintah pada mim jamak. Yang alaihi betul. Okey. Baru kena puji. Dah. Betul. Ya, okey. Soalan seterusnya insya-Allah. Soalan yang ketiga ialah, berapakah kadar harakat bacaan mak jadi mufassir bagi Imam Warsh?
6 Ustaz, 6. Betul ke? Kamu cek dia elok. Jawab betul lah. Okey, betul. Kamu pandai. Jawab dia 6 Alhamdulillah. Bikin balik sikit lah. Maksudnya Mufassir yang macam 6 Kolon Nawarosh. Yang dua Mufassir Kolon 2 jam 4. Dan selanjutnya 4 lah. Wow, orang dah maintain lah. InsyaAllah. Jadi soalan seterusnya, bagaimana Imam Warash membaca huruf Ra pada kalimah tersebut? Ada tersebut tadi. Nampak ada pada? Pak Ustaz. Ya. Jawab dulu. Nanti saya terangkan sikit. Imam Warash baca Khoi. Macam mana? Okey, cetar di Inggris. Apa je tak tahu. Hai. Apa je tak? Khoi Ra. InsyaAllah. Oh, Mesti sana lain. jadi ada seterusnya. Soalan yang terakhir insyaAllah pada kelas hari ini. Bagaimanakah bacaan dia zawatnya mengikut riwayat Warash? Saya nampak malah. Ada tadi dah belajar tadi, kamu cek dia tu. Zawatnya tu yang Ini Ustaz. ini. Yang pada boleh dua baca baca. Ada salah ada situ tak boleh buat duha buat. InsyaAllah tu dah. Jadi Ustaz harap semua boleh fahamlah apa pelajaran hari ini dan kita akan teruskan dengan pengisian yang seterusnya insyaAllah. Okey, bismillah. Kita pergi ke aktiviti yang kedua. Okey, semua semangat? Semangat! Okey, kita pergi ke aktiviti kita yang kedua iaitu tic-tac-toe. Yeay! Bunyi pun dah menarik ke? Menarik! Okey, hari ni Ustaz nak main tic-tac-toe dengan korang. So, macam mana game ni kita nak main? Nampak ada panel ada soalan? Ada. Okey, Ustaz nak seorang lelaki, seorang perempuan. Ustaz nak tengok jantina mana paling power dalam kelas Ustaz ni? Pastilah laki. Laki perempuan? Laki. Okey, kita tengok nanti. Jantina mana yang paling power? Okey, Ustaz nak bila seorang tu depan, ambil satu dan baca. Bila baca, jawab terus. Dari situ Ustaz akan bagi bintang kat korang. Dari situ kita akan tahu siapa yang akan menang. Faham semua? Faham. Okey, boleh kita mulakan? Boleh. Okey, yang pertama kita start lelaki perempuan dulu ni. Laki. Lelaki. Jadi semua kita main sikit lagi. Okey, kita start dari perempuan dulu Okey. Hanan, sini. Okey, Hanan dah ambil soalan. Okey, kita nak Hanan baca soalan tu. Boleh Ustaz, bagaimanakah bacaan tasdidul badan menurut Warash Imam Nafi'? Bacaannya ada 3 Ustaz. Qasr, tawassul dengan ijma' 246 baca Ustaz. Yakin? Ya. Okey, betul Hanan. Kita best korang. Okey, seterusnya Ustaz nak daripada kaum lelaki. Ustaz nak Afnan boleh Afnan? Boleh Ustaz. Okey, mari ke depan. Ambil satu soalan. Okey Afnan, boleh bacakan soalan dan jawab terus. Boleh Ustaz. Soalannya, berapakah kadar harakat surah Al-Qaf pada ayat pertama dengan bacaan qalun? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qalun baca dengan 2 wajah, 2 dan 4 Ustaz. Betul ke? Betul sekali. Bijak. Tak bangga dengan lelaki. Bagus. Okey. So kat sini kita dapat seri. Wah, okey. Okey, so macam ni lah cara permainan dia. So nanti antara lelaki atau perempuan yang akan dapat dulu straight line. Okey, contoh perempuan dapat straight line. So dia lah yang akan menang. Faham semua? Faham. Okey, siapa nanti yang akan menang boleh tuntut hadiah kat bilik Ustaz. Boleh? Yeay. Okey, break semua. Sonok ke main game tadi? Okey, game pun dah habis. Kita akan lanjutkan ke aktiviti yang seterusnya lah. Okey, Ustaz akan bagi kertas kepada kamu semua, seorang satu. Dan Ustaz nak kamu cari plan kamu sendiri. Boleh? Boleh. Okey, sekarang kat kertas yang Ustaz bagi tu,
Ustaz nak kamu tengok kat kertas tu ada apa. Okey. Kertas tu sama je, semua orang akan dapat benda yang sama lah. So dalam kertas ni akan ada borang pembangkahan ujian qiraat. Okey. Ustaz nak kamu aplikasikan semula apa yang telah kamu belajar pada awal kelas tadi dan aplikasikan dalam bacaan kamu. So apabila kamu baca, apa yang kamu akan dengar lah apa yang kamu baca tu dan tulis markah kamu kat bawah ni. Kita ada markah tajwid 30%, qiraat 50% dan makhraj 20%. Okey. Qiraat ni ikut riwayat yang kita dah belajar, iaitu riwayat Qalun dan Waraj. Okey, sekarang semua boleh teruskan dengan cerita masing-masing. Okey, alhamdulillah kita dah selesai kita punya dasmik secara pair ni. So, saya nak tanya, siapa dapat 100 per 100? Ada ni. Afnan. Nama dia Afnan. Ustaz nak saya nak test semua. Ustaz nak kamu baca surah ni dengan riwayat Qalun, riwayat Waraj. Boleh Ustaz nak dengar satu pantai kamu tu betul 100 ke tak? Boleh tak? Boleh tak? Saya baca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf shahr. Lailatul qadri khairum Lailatul qadri khairum min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Okey, alhamdulillah. Tak apa, mungkin dia ketak kot sebab tu dia macam lekat-lekat sikit kan. Tapi Ustaz apa lah, tadi makhraj kamu semua betul. So, dulu Ustaz dah ajar sikit. Ni ambil yang makan. Wah, nak dua Ustaz? Terima kasih Ustaz. Okey, itu saja aktiviti kita pada hari ini. So, Ustaz serahkan kepada Ustaz Zafri. Baiklah belajar masa nampaknya masa telah mencuburi kita telah pun sampai kepada penghujung kelas kita pada hari ini. Jadi sebelum kita tamatkan kelas kita pada hari ini, Ustaz nak kamu recap semula apa yang kamu telah belajar pada hari ini. Okey, Afnan, apa yang kamu belajar pada hari ini Afnan? Banyak belajar hari ni Ustaz. Antaranya macam mana nak baca surah Al-Qaf mengikut Imam Nafi'. Itulah. Okey, baik. Okey semua. Okey. Qiraat ni dia salah satu benda yang penting lah dalam kehidupan kita sebagai seorang pembaca Quran kan. Selain daripada tajwid, kita juga perlu untuk belajar cara bacaan dia, iaitu qiraat. Ustaz harap apa yang kamu semua belajar pada hari ini kamu dapat praktikkan dalam kehidupan seharian kamu dan kamu dapat berkongsi apa-apa pendapatan kamu pada hari ini kepada masyarakat di luar sana, sama ada keluarga kamu, kawan-kawan kamu ataupun sesiapa yang kamu jumpa lah nak belajar mengenai qiraat ni, kamu boleh ajar kepada mereka dan kamu boleh praktikkan juga. Okey. Untuk mengakhiri kelas kita pada hari ini, kita tutup kelas kita dengan tasbih kafara dan surah Al-An'am.